Bagaimana jika satu perkataan yang kita anggap biasa menjadi sebab seseorang hilang keyakinan? Bersebenar sambutan Hari Belia Negara 2026, melalui pendekatan dari belia untuk belia, kita membawa satu seruan dan satu perubahan. Bina empati, perkasa komuniti, henti buli. Apa itu buli? Buli ialah perbuatan menyakiti orang lain, sama ada melalui kata-kata, tindakan, pengasingan atau melalui serangan digital. Namun yang lebih penting, kita perlu sedar, ia bukan gurauan. Ia bukanlah perkara yang kecil. Kesedaran tentang buli bermula apabila kita faham bahawa setiap tindakan kita boleh memberi kesan kepada emosi dan kehidupan seseorang. Impak buli perlu sangatlah besar. Ia boleh meruntuhkan keyakinan diri. Namun, perubahan sentiasa bermula dengan seseorang yang memilih untuk peduli, kerana belia yang sebenar bukan yang menjatuhkan, tetapi yang membantu sesama kita. Dari belia untuk belia.